Factorization ada 4. Number 1, dia ada yang 2 terms. Yang ada 2 term. 2 term macam mana? Contoh 2 term, A, B tambah B. Macam ni. Inilah 2 term. 1, 2. 2 term. Okay. So, awak faktorkan B. Kepada Form 1, awak belajar benda ni dekat yang awak belajar FSTB, faktor sepunya terbesar. Pelajar tingkatan 1. Awak belajar dekat chapter 2 kot. Chapter 2, faktor sepunya terbesar dengan bahasa Inggeris we call it kita panggil highest common factor. Form 1 chapter 2. Ya, Form 1 chapter 2. Ataupun GSTK, gandaan sepunya terkecil, lowest common multiple. Cara yang sama untuk 2 terms. Okay. Kedua, dia ada 3 terms. Inilah 3 terms. Dia ada 3 terms. Okay. Ni. 3 terms ni awak kena guna, namanya kita panggil cross method. Cross method. Ni dalam buku teks ada. Okay. Jadi dekat buku teks ada. Dan soalan ni wajib masuk sampai SPM. Wajib. Wajib berguna. Dan matematik ni kepada Form 4, Form 5 yang nak ambil SPM, dia tak ada soalan bocor. Dia memang dah bocor. Kepada abang-abang kakak SPM. Matematik tak ada soalan bocor bang. Tak ada. Tak pernah-pernah ada soalan bocor. Dia memang dah bocor. So kalau awak jumpa kawan awak kata, cikgu ni soalan bocor. Tak ada. Dia memang dah bocor. Dia tak ada bakal keluar apa, bakal keluar apa. Okay? So dia memang dah bocor. Dia akan keluar ikut format dia je. Sama je. Soalan macam ni 1 sampai 10 soalan macam ni. Dia memang dah bocor. Next. Okay, dia ada 4 term. 4 terms. Okay, 4 term macam mana yang kita pernah buat sebelum ni? Yang ni. Atas ni. Ini 4 term. Ini contoh 4 term. 4 term awak kena buat pembahagi 2. Awak kena bahagi 2. Satu yang belah sini. Ni. Yang ni cikgu recap balik yang last week. Satu lagi NP tambah 7PQ. Pecah 2. Ni. Okay, ini 4 term tau. Syarat dia kena bahagi 2. Soalan matematik tak bocor. Betul. Dia dah memang bocor. So, warna merah tu apa yang sama? Yang sama adalah N. Keluarkan N. Bila keluarkan N, dalam ni tinggal N dengan 7Q. So, ada lagi yang sama tak? Tak ada dah. FSTB So, bila tak ada, N kurungan N tambah 7Q. Tengok warna biru pula. Warna biru apa yang sama? Yang sama adalah P. Keluarkan P dalam ni tinggal N dengan juga 7Q. So, kat sini jadi P kurungan N tambah 7Q. Okay. Kena pastikan dalam kurungan ni sama. So, jawapan akhir, gabung dua-dua. So, bila gabung, akan jadi N dengan P, positif dengan positif, jadi N positif P. Yang belah sana jadi N tambah 7Q. Ni, tulis sekali je sebab dah sama. Okay? Ingat tak yang 4 term ni? Kalau ingat, komen 9. 4 term kena bahagi 2. So, awak kena tahu pattern. Matematik ni kena tahu pattern. Tu je. Dia ajar awak, dia bukan pasal IQ tinggi. No, matematik bukan pasal IQ tinggi. Matematik pasal awak tahu dan kenal pasti pattern soalan. Dia tak ada guna dengan IQ tinggi. Okay, cantik. So, ni 4 term. Okay. Dan last kali, namanya square term. Ni yang ramai tak sedar kadang-kadang. Square term. Term yang ada kuasa 2. Kan? Bukan macam ni. Yang ni 3 term. Square term ni biasa dia ada 2 je. Contoh, 36 P kuasa 2 tolak 1. Dia tak ada apa yang sama, tak ada. Dia tak ada apa yang sama, tapi dia ada square.
36 datang daripada mana? Datang daripada 6 kuasa 2. Ni dia. 36 datang daripada 6 kuasa 2. P kuasa 2. Satu datang dari mana? Square term. Berapa kuasa 2 satu? Berapa? Yes. Satu kuasa 2. Nampak? Inilah maksudnya square term. So, ni akan jadi 6P tolak 1 dengan 6P tambah 1. This one. So, ni pemfaktoran lah. Bila awak kembangkan balik, dapat ni. Kalau awak kembangkan balik. Kalau awak faktor, dapat ni. So, faktor ni adalah reverse process untuk expand. Reverse process. Okay? So, factorization ada 4 je. Itu je. So, yang kita kena banyak kerja sikit, yang dekat cross method ni. Dan, kalau dah, komen dah.